Saya berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan juga satu kes viral, iaitu kecurian tabung surau di Seksyen 7 Shah Alam yang viral baru-baru ini. Untuk makluman, kenyataan media telah saya keluarkan berkaitan dengan kejayaan pihak PDRM Kontingen Selangor dan juga Shah Alam dalam mengesan dan membuat tangkapan terhadap 4 lelaki individu. 4 lelaki individu tersebut ada juga di sini. Namun begitu, yang apa ingin saya kongsikan bahawa Alhamdulillah hasil kerjasama daripada Pengarah Penyiasat, untuk makluman pihak PDRM telah mendapat arahan pertuduhan untuk keempat-empat individu tersebut, dan dijangkakan besok keempat-empat individu akan dituduh di mahkamah di bawah Seksyen 380 Kanun Kesiasaan bersambit dengan viral curi tabung surau di Seksyen 7. So, terima kasih juga kepada masyarakat kerana telah menyalurkan dan berkongsi maklumat tentang insiden tersebut, dan ini memudahkan pihak polis untuk mengesan dan membuat tangkapan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menasihatkan kepada seluruh AJK surau ataupun masjid supaya memberi perhatian kepada penggunaan dan penyelenggaraan CCTV di premis-premis berkaitan, kerana sesungguhnya dalam kes ini rakaman CCTV itulah menjadi starting point untuk PDRM memulakan tindakan selanjutnya. So, sekiranya tidak ada rakaman CCTV, mungkin agak agak lewat untuk kita memulakan satu tindakan. So, Alhamdulillah dalam kes ini rakaman CCTV itu menjadi satu titik permulaan yang penting untuk PDRM memulakan tindakan seterusnya. Justru saya menasihatkan kepada seluruh surau dan juga seluruh AJK surau dan juga masjid di Selangor ini, kita mula praktikkan penggunaan CCTV yang digunakan secara live, bukan yang bersifat decoy, itu pasang tapi tak berfungsi. Okay? So, terima kasih sekali lagi pada semua kerana menghadirkan diri. Saya bukakan untuk apa-apa soalan selain daripada yang telah saya bagikan berkaitan dengan sidang media tadi.